Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Perkataan Arab dalam word similarities kali ini adalah vanilla. Dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris, vanilla. Perkataan Arab vanilla adalah kata pinjaman moden daripada bahasa Eropah, khususnya daripada sebutan vanilla, dan dalam bahasa Arab ditulis sama ada vanilla ataupun vanilla. Yang sering digunakan adalah perkataan vanilla. Kerana huruf V dalam vanilla, penutur Arab menggunakan huruf Fa dan juga huruf Waw untuk menyesuaikan bunyi asal perkataan vanilla. Vanilla sendiri berasal daripada tumbuhan orkid tropika yang asalnya ditanam oleh masyarakat asli di Mexico sebelum diperkenalkan ke Eropah oleh Sepanyol. Dan hari ini, vanilla menjadi antara perisa paling terkenal di dunia. Sekarang kita cuba gunakan perkataan vanilla dalam ayat bahasa Arab. Uhibbu naghatal vanilla. تستعمل الفانيليا في الحلويات. Perkataan vanilla menunjukkan bagaimana bahasa Arab moden menerima banyak istilah baru daripada bahasa asing, khususnya dalam bidang makanan, serta menyesuaikannya dalam sistem bunyi dan tulisan Arab. Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi di lain masa. Wa ila liqa.